Guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni aku nak pergi Melaka. Okay, so aku tak siap lagi barang-barang aku semua. Tengok barang-barang aku semua tak siap lagi. Bilik pun bersepah lagi. So aku nak siap-siap dulu, and jumpa korang dalam kereta nanti, okay? Hi guys, okay, so kita baru lepas pack tadi kan. Kita nak pergi mana? Kan aku dah cakap kita nak pergi Melaka. Jadi kita nak pergi Melaka dengan siapa sekarang ni? Aku duduk dekat seat passenger. Nak tahu siapa driver, kita kena tunggulah lepas ni. Okay, sekarang ni kita berhenti dekat Arena Aircrew. Sebelum kita teruskan perjalanan, kita nak masuk Melaka lah. Walaupun kita dah dekat Melaka dah pun, tapi kita belum masuk lagi kat bandar lah. Kita masih dekat highway lagi. Jadi you guys just stay tuned and hope you guys enjoy lah this video. The video saya saja je, video kita jalan-jalan lah pergi Melaka. Okay, nak tahu siapa kita punya special guest kita hari ni. Jadi kita kena tunggu dan lihat. Nanti aku akan update dari semasa ke semasa. Okay guys, kita dah nak gerak dah ni. Passenger driver dah sampai dah. Apa-apa nanti aku akan update. Okay, bye. Okay guys, so kita dah sampai dekat Negeri Sembilan, dekat Hotel Time Negeri Sembilan. Nanti aku tunjuk korang hotel dia macam mana. Memang betul-betul best lah hotel ni. Dia betul-betul dekat depan Aeon, ada pasar semua lah. Nanti aku tunjuk. Okay. Okay guys, see you. Bye. Okay guys, sekarang ni kita dekat hotel, apa nama hotel ni? Hotel Times dekat Nilai. So kat sini kita ada, masuk je pintu ni. Masuk pintu kita ada locker dia. Kenapa? Locker dia. Wah, tak ada apa-apa. Locker dia. So ada ni tempat buat masuk kot. Ni dia punya bilik air. Bilik air di sini. Lawa tu bilik air dia. Sumpah lawa. Okey. Ada. Lepas tu kita ada balkoni. Ni balkoni dia. Ada food kat sini. Lepas tu kita ada
Weh, view depan Aeon Mall. Wow. Okay, masuk balik. Dan ni kita dekat ni dia punya tabletop lah. Best gila. Allah, gemuk. Buat sekali. Tabletop dia. Biasa ada macam-macam. Dan ni ada TV. Vibe dia memang gelap guys. Bilik ni memang gelap rasanya. Ni hotel, ni bilik dengan katil dia. Sorry, katil dia. Belakang ni ada aircon. Terus gila lah, alhamdulillah. Cukup untuk stay hari ni. Okay guys, kalau korang nak search hotel ni, search je Hotel Times dekat Nilai Negeri Sembilan, okay? Papa Roger memang best gila. Memang bilik dia lawa. Dark vibes lah, vibe gelap sikit. Tapi okay, sesuai untuk 2 orang, 3 orang punya duduk, okay. And memang selesa lah. Sebab aku tengok review orang juga. Review orang kata selesa. Lepas tu facility lengkap. And yang terbaik lah. Dekat yang paling penting, hotel ni dekat dengan Aeon Mall Nilai. Dan juga pasar malam. Ada macam-macam jugalah tempat kat sini. Kalau korang tengok dekat balcony tadi kan, aku tunjuk memang berdepan dengan Aeon Mall. Lepas tu tepi tu ada pasar malam. Tak tahu hari ni je ke. Aku pergi ni pun hari Ahad. Okay. Enjoy. Tu guys, ada pasar, ada dataran Nilai, ada Aeon. Best gila weh tempat ni. Ni sekarang pukul 7 malam. Okay. Kita beli nasi tadi dekat pasar malam tadi. Food beli sate semua. Kita makan lah. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So hari ni kita dah mandi-mandi semua tadi. Lepas tu kita rasa macam energy, bertenaga lah. Kita nak pergi sebu tempat yang seterusnya. Kita nak pergi mana, Cik Fu? Pamol. Pamol. Okay, let's go. Kita dekat Pamol. Okay, sekarang aku dekat Watson sebenarnya. Nak cari barang-barang mandi. Barang-barang mandi pula. Barang-barang dekat Watson lah. So tengok kalau apa ada apa yang boleh buat ni ke. Tengok lah. Kita tengok saja. Nanti kalau pergi Watson, mana tahu nak terbeli benda ni ke. Ni cleanan. Apa benda? Nak beli yang mana? Beli yang mana? Asal tempat-tempat perempuan aku pergi ni. Okay, bye. Alright guys, so kita sekarang ni dekat Palm Mall. Tapi tadi dah pergi Watson dah. So sekarang ni kita nak pergi cari makan dekat Iskandar. Tengoklah kalau ada makanan menarik orang ya dekat sini ya. Orang tak orang bos. Palm Mall ni. Pergi Palm Mall ni sebab nak tengok wayang. Lepas tu tadi round-round cari seluar bandel dengan Watson. Okay. Terus sekarang kita nak cari makan. Let's go. So sekarang ni kita dekat nasi kandar Al-Wazir Majuk dekat depan Palm Mall kita. Lepas tu kita nak makan dulu. Okay, kita makan. Bismillah. Dan aku tunjuk aku makan apa. Boleh flip. Aku makan
telur, ada Maggi goreng. Member kita ni makan tom yum. Seafood. Seafood. Yes, seafood. Apa dia? Laici, teh ais. Kita dekat ni. Food tapi Kuala. Nasi kandar Al-Wazir Maju. Okey. Okay guys, so sekarang ni kita dekat Seremban Street. Tak adalah street mana sangat. Kita cuma orang-orang dekat area Seremban Specialist Hospital je. Sebenarnya cuma peluh ni. So, kita jalan-jalan lah kat sini. Area sini kita tengok ada apa. Nampak tak guys, rumah kosong kat rumah kosong tak. Kat belakang tu ada macam rumah kosong kan. Kita fook kat belakang. Fook, lambai sikit. Fook. Lambai. Okay. Sekarang kita pusing-pusing je area sini. Tak tahu ada apa. Sebab tadi kita baru lepas makan kan. So sekarang kita pusing-pusing dekat area kedai-kedai kat sini lah. Tengok ada apa. Yang seringnya saya. Okay guys, rasa itu saja. Sebenarnya kita dah pusing lah. Banyak tempat dah. Kita pusing sekeliling kedai-kedai ni. Tapi sekarang baru nak vlog. Okay guys, bye. Guys, sekarang kita dekat Palm Mall. Kita tengok situ Aquaman. Kecil Aquaman kat Palm Mall. Okay, let's go. Hi guys, okay, tadi kita orang baru lepas aku dengan Fook baru lepas gerak ke Palm Mall Seremban. Lepas tu kita orang tengok cerita Aquaman. Best gila guys. Kalau korang nak tengok memang recommended. Rating yang aku bagi of course lah 10/10. Of course lah 10/10. Sebab aku peminat Marvel dan juga DC. Jadi kalau korang nak tengok cerita-cerita macam ni, fiction ni, korang kena tengok. Cerita-cerita fiction ni macam cerita dongeng lah. Cerita superpower macam tu. Okay, apa-apa pun kita nak gerak balik ke Nilai. And see you guys dekat hotel nanti. Okay, and jumpa esok lah sebab dah malam sangat dah ni. And kita jumpa esok. Okay, bye bye, see ya. Hi guys, okay, sekarang ni kita dah balik ke hotel kita dekat Hotel Time Nilai. Daripada kita gerak ke Palm Mall tadi dekat Seremban.
kena lalu highway jugalah. Lama juga, 20 minit macam tu lah nak ke sana. Sebab aku google katanya dekat Negeri Sembilan ni mall yang orang boleh datang kunjung dekat Palm Mall tu lah, kat Seremban. So aku pergi sana lah dengan phone. Okay, so sebelum kita tidur sekarang naik, habis sebelum kita nak tidur, so aku akan makan dulu. Aku bisa payment setiap malam daripada Amway. Ini makan Bio-C Plus dan juga vitamin E dan setinggi sebelum tidur. Okay, lepas tu I love you. Aku banyak I love you hari tu. So makan dulu lah sebelum tidur untuk kekal handsome, kekal okay guys, biasa nampak tak? Tak nampak pula. Dia terang sangat. Eyeliner ni pun membantu juga aku punya skin texture. Memang sejak aku pakai eyeliner ni memang function gila. Kulit aku jadi bersih, jadi putih. Bersih lah ya, basically sebab muka aku ni jerawat. So dengan ada eyeliner glow ni, alhamdulillah boleh tolong lah untuk rawat sikit masalah kulit aku. Aku pun teracun dekat TikTok beli eyeliner glow ni. Aku pun memang sedap sebab ni pizza strawberry. Okay, dia bentuk serbuk, dalam serbuk lah macam tu. Sedap. Kau just perlu kemam-kemam je. Lepas tu bilas dengan air lah. Kena minum banyak air lah. Okay. Okay guys, itu saja rutin harian, rutin malam aku sebelum aku masuk tidur. And itu saja vlog untuk hari pertama aku dekat Negeri Sembilan ni. Kita jumpa esok. See ya, bye.